Okay guys, ni malam saya buat tu. Saya main ketuk-ketuk je, tu tak cun. Saya Google dapat Mugen-nya tu. Lepas tu print atas kertas, letak atas tu. Lepas tu kita letak resin, jadilah macam gini. Saya number 1. Ini video pendek ni. Kita tak habis-habis lah dari report kerja. Dah masuk 3 kali lah ni resin, 2 kali lekor. So, sangat susah, banyak susah ni sekarang. Saya try. Okay. Okay guys, ni malam saya buat tu. Saya main ketuk-ketuk je, tu tak cun. Saya Google dapat Mugen-nya tu. Lepas tu print atas kertas, letak atas tu. Lepas tu kita letak resin, jadilah macam gini. So mari kita tengok adakah dia akan menjadi berkilat. Kaca lah. Tapi itulah, saya first time belajar buat fiber. Nak kata perfect tu tidak lah. Banyak lah dia punya kecacatan yang saya perasan. Kalau orang main fiber, carbon fiber memang tu tahu ni apa benda macam ni, apa benda macam ni. Tapi kalau mata orang biasa, kemungkinan dia kata, hosh, itu fiber lah. Begitu. Sebenarnya banyak trik dia saya belajar. Tapi bila dah buat tu barulah belajar. Takkanlah nak buka balik kan. Mungkin saya akan buat kereta lain pula nanti. Saya buat kereta lain nanti, saya dah tahulah dia punya tips and trick. So orang putih kata not bad for a rookie, for the first timer, untuk dapat hasil yang sebegini. Saya cuma tak tahu lagi dia punya result apabila kita driving tu. Sebab dia macam kaca kan, macam cermin. Takut matahari tu mantul. Kalau macam itulah gaya. Saya bawa kereta ni waktu malam saja. Anyhow, video kali ni pendek saja. Saya akan upload lagi. Itu kereta kat luar ni dah. Kat luar depan ni memasang rekod kat dalam. Lepas nak fitting meter apa semua. Dengan gearing. Lepas tu si Kai tengah buat dia yang macam lori korang cakap tu. Full handbrake. Kita dah boleh pasang kiri kanan. Nampak command dia tu lah. Thank you so much for watching guys. We're about to whack the point. Oh,